kelebihannya lebih daripada 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sangat sinonim dengan pelbagai kelebihan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya adalah malam Al-Qadar. Allah bertanya kepada manusia, tahukah kamu apakah dia malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu kelebihannya lebih daripada 1000 bulan. Bagaimana caranya untuk mendapat malam Al-Qadar? Pastikan kita semua tidak terlepas untuk melakukan apa sahaja ibadah pada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Al-Qadar berlaku pada 10 malam terakhir, ataupun ada juga pendapat yang mengatakan berlaku pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir, tapi sebagai seorang yang bijak, kalau kita tidak meninggalkan ibadah pada setiap malam bermula daripada awal Ramadan sehingga ke akhir Ramadan, sudah pasti kita akan bertemu dengan malam Al-Qadar tanpa kita sedari. So, marilah sama-sama kita beramal, semoga kita mendapat malam Al-Qadar.